daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam naik mimbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar. Apabila Nabi naik di anak tangga pertama, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam kata amin. Kemudian Nabi naik anak tangga kedua. Nabi kata amin. Kemudian Nabi naik anak tangga ketiga. Nabi kata amin. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in yang melihat benda ni jadi tertanya-tanya. Kata sahabat, ya Rasulullah, sami'naka taqul amin 3 marat. Sahabat-sahabat kata, ya Rasulullah, kami dengar Tuan sebut amin 3 kali. Pasal apa? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma raqitu darajatal ula ja'ani Jibril. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, bila saya naik anak tangga pertama, Jibril mai jumpa saya. Kata Jibril, syaqiya abdun adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfar lahu. Jibril mai habaq dekat Nabi, celakalah satu orang manusia yang menerima kehadiran Ramadan. Tiba-tiba Ramadan itu berlalu begitu sahaja, sedangkan dia tidak dapat keampunan dosa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hadis ni cerita apabila Nabi naik atas mimbar, Nabi langkah naik atas step yang pertama, Jibril mai dekat Nabi. Jibril kata, syaqiya abdun adraka Ramadan fansalakha minhu falam yughfar lahu. Jibril mai bisik habaq dekat Nabi. Jibril kata, celakalah satu manusia yang dia menerima kedatangan Ramadan, tiba-tiba 30 hari Ramadan, dia tak diampun dosa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, amin. Ya Allah, perkenankanlah. Mudah-mudahan Ramadan yang mai dekat kita ni menjadi Ramadan yang boleh membuatkan kita diampunkan dosa. Nabi naik atas step yang kedua, ke atas anak tangga yang kedua. Jibril kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, syaqiya abdun adraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilahul jannah. Jibril bisik dekat Nabi. Jibril kata, celaka manusia yang mak ayah masih ada, tapi sayang mak ayah tidak menjadi peluang untuk dia masuk syurga. Sepatutnya ada mak, ada ayah, kita dapat peluang masuk syurga kerana bakti kita kepada mereka. Tapi ada manusia, ada mak, ada ayah, tapi tak memberi peluang kepada dia untuk masuk syurga dengan adanya mak dengan ayah ni. Tuan-tuan, hari ini apa yang Nabi SAW sebut duk jadi depan mata. Anak 10 orang, mak umur 90. Mak jadi bola. Abang sulung tak mau, pi dekat kak nombor 2 tak mau, pi dekat kak nombor 3 tak mau. Masing-masing dengan alasan masing-masing. Alasan kerja, tak boleh nak jaga orang tua ni. Alasan orang tua ni banyak akai, tak boleh nak sabak nak jaga dia. Alasan orang tua ni uzur, sehingga kan mereka tak mampu nak menjaga orang uzur. 1001 alasan bagi untuk nak kick, nak tendang orang tua ni pergi rumah orang lain. Sudahlah tidak mau jaga, tidak mau keluar duit untuk ambil orang tolong jaga. Kalau tak mau jaga tapi mau buat keluar duit, 10 anak buat keluar seorang 100, sudah ada 1000. Boleh ambil satu orang untuk jaga orang tua ni. Kalau 10 orang anak buat keluar seorang 200, sudah ada 2000. Boleh guna untuk hal kebajikan orang tua ni. Tidak mau jaga dan tidak mau keluar duit. Ramadan mai tiap-tiap tahun kepada anak-anak ini. Tapi anak-anak ini tidak dapat keampunan dosa. Jibril mai bisik dekat Nabi, syaqiya abdun adraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilahul jannah. Nabi kata, celaka manusia yang ada mak ayah ataupun ada salah satu. Ada mak saja atau ada ayah saja. Tetapi adanya orang tua ni tak menjadi sebab dia dapat syurga Allah. Nabi kata, amin. Ya Allah, perkenankanlah
Mudah-mudahan umat aku yang ada mak, ada ayah, mak ayah membawa mereka ke syurga. Nabi naik anak tangga yang ketiga. Jibril kata, syaqiya abdun zukirta indah falam yusalli alaik. Jibril kata, celakalah manusia yang apabila disebut nama engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falam yusalli alaik, mereka tidak selawat kepada engkau. Berapa ramai manusia hari ini dia dengar orang sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bakhil nak selawat Nabi. Sedangkan siapa yang selawat Nabi, Allah ucap selamat kepada dia 10 kali. Sekali dia ucap selawat kepada Nabi, 10 kali Allah doa keselamatan dia. Nabi kata, faqultu amin. Aku kata amin. Mudah-mudahan umat aku gemar berselawat kepada aku. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pengajaran hadis yang pertama, kalaulah ada rezeki untuk nak menerima kedatangan Ramadan, tah ke kita dan, tah ke kita tak dan. Aksiden di Lebuh Raya Pantai Timur, satu keluarga di dalam kereta Kia Spectra. Allah takdirkan kereta rosak, satu keluarga duk tunggu dalam kereta rosak, tah ke telefon pomen, tunggu pomen tak mai ke apakah, mai satu lori randuk belakang, mati hangui terbakar. Wal'iyazubillah. Allahumma ubillah. Kita tak tahu itu kena kat dia. Kita tak tahu nak kena kat kita macam mana. Kita tak tahu Ramadan ini dan ke tak dan dengan kita. Kita tak tahu. Kalau dan, manfaatkan Ramadan itu. Pengajaran yang kedua, lipat gandakan ibadah kita. Ramadan duk lepas banyak kali dah. Berakhir Ramadan dengan kedatangan Syawal, kita muhasabah balik diri kita, tak puas hati. Kualiti ibadah yang kita buat dalam 29 hari, dalam 30 hari Ramadan itu, kita muhasabah, kita tak puas hati. Kebocoran dan ketirisan pahala berlaku di sana sini. Mailah Ramadan berapa kali pun, berapa puluh kali pun, kita tak puas hati. Pasal kita tak boleh buat the best untuk Ramadan itu. Mudah-mudahan Ramadan kali ini kita akan gandakan ibadah kita. Dan ikhlaskanlah ibadah itu kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengajaran yang ketiga, fokus. Ramadan kali ini kita fokus kepada satu, minta ampun dosa. Satu. Perkara yang pertama, dalam Ramadan, dalam bulan penuh berkat, bulan bonus yang Allah bagi dekat kita, yang di dalam bonus itu ada bonanza. Orang hari ini kata. Ramadan itu bonus. Dalam bonus Ramadan itu ada bonanza. Ada Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahrin. Satu malam saja. Lebih baik daripada 1000 bulan. Fokus daripada awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Kalau boleh dapat kat kita Lailatul Qadar itu, fokus kita yang pertama, minta ampun dosa. Supaya kalau kita mati bila pun, kita ringan balik menghadap Allah. Ringan kita tidak membawa beban besar, beban dosa yang besar. Fokus dalam Ramadan ini bagi orang yang masih ada mak, yang masih ada ayah, berbakti kepada mereka. Fokus kita di dalam Ramadan ini, infak dan sedekah bagi ada. Kita tidak mampu nak bagi ribu-ribu, kita tidak mampu nak bagi ratus-ratus. Kita bagi satu malam Ramadan RM1. Satu malam Ramadan bagi RM5. Satu malam Ramadan bagi RM10. Mana masjid kita pergi sembahyang tarawih, dalam masjid itu RM10 masuk. RM10 kali 30 malam Ramadan. Baru RM300. Mudah-mudahan nilainya jauh lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fokus Ramadan kali ini, Quran. Baca sungguh-sungguh. Quran, baca sungguh-sungguh dan baca dengan tartil dan betul. Dan banyakkan berselawat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan fokus Ramadan kita kali ini, jauhi dosa. Fokus kita dalam Ramadan kali ini, jauhi benda-benda dosa.